Untuk kursi depan dia datang dengan design full fabric warna hitam dengan condition seat yang masih cantik dengan armrest di kedua-dua kursi. Ini design untuk bahagian dashboard dia. Datang dengan multifunction steering yang balut leather, safety features dan auto cruise dengan mileage dia 22,400 sahaja. Untuk infotainment dia dah datang dengan bahasa Inggeris dengan function Apple CarPlay dan Android Auto. Dan bila masuk reverse, kereta ni dah ada reverse camera. Dengan sini, control untuk aircon, ruang untuk letak barang. Kat sini, sama ada glove box dengan DVD player daripada Dolby. Kat sini, ada armrest dengan 2 cup holder dan sunroof. Untuk berminat dengan kereta ni, korang boleh roger je terus. Okay guys, jom kita tengok belah belakang pula.